Video ni khas untuk yang dah ada simpanan pergi haji. Ini adalah kos pergi haji untuk tahun 2022 sehinggalah tahun 2024. Bermakna setiap tahun kita perlu tambah lagi duit untuk cover kos pergi haji. Macam mana nak buat ni? Jadi untuk selesaikan masalah kos yang semakin meningkat, inflasi, kejatuhan nilai duit, kena simpan dalam bentuk emas. Kalau kita tukarkan simpanan kita pada 2022 ini kepada bentuk emas, kita akan dapat 109 gram. Dan kalau kita tengok peningkatan kos, tetapi pada harga emas ataupun jumlah emas yang diperlukan untuk cover kos haji semakin menurun. Kalau tak nak pening kepala dengan peningkatan kos haji, inflasi dan sebagainya, kena tukarkan kepada simpanan emas. Nak beli emas mana, produk mana, syarikat mana? Pilihlah Public Gold dengan ketulinan emas 999.9 dan spread yang ditawarkan sangat kecil iaitu 6 hingga 10% sahaja. Sekiranya berminat, boleh isi beg biru ataupun boleh tekan link di bio ataupun di mana-mana link yang saya tinggalkan. Jom kita alihkan simpanan jangka masa panjang kita kepada simpanan emas.